Kesimpulan daripada penamatan operasi kilang kontinental ni ialah business maneuver. Bukan pasal benci Sanusi dah. Ini saya pun tak layan pun ada agak orang percaya kan. Tak habaq orang tak tahu. Habaq orang kata layan picisan. OMG ni picisan je lah. Tapi dalam zaman orang bergantung kepada maklumat di TikTok, di Facebook, picisan pun dilayan. Kadang-kadang ini yang menyesatkan orang ramai. Saya harap mereka ni insaf dan ingat kepada balasan Tuhan di akhirat kepada penyeru-penyeru kepada kesesatan, buat berita tak betul, fitnah orang, menyesatkan orang. Ada ancaman yang keras lah daripada Allah SWT untuk orang macam ni. Kita tulis yang betul saja. Sama. Kalau saya cakap pun, kalau tuan-tuan rasa ada hujah lain, sila kemukakan hujah tu. Jangan bawa benda-benda macam ni kan. Spin ke arah, tak ada hujah tapi buat naratif lain. Itu tak betul. Kerana dalam dunia yang serba canggih ini, hujah kena lawan dengan hujah. Baru boleh mendidik orang ramai untuk lebih meningkat maju ke depan. Kalau hujah lawan dengan benda macam ni, nak lawan je lah. Imam Syafi'i kata, aku sanggup lawan orang pandai 10 orang daripada lawan orang bodoh seorang. Nak lawan je lah lagu ni kan lah. Ini orang bodoh tak payah lawan lah. Tapi ada juga orang yang terpengaruh. Dan perkara ni saya lihat makin berkembang. Kerana tak ada hujah, maka direka benda-benda macam ni. Contohnya, saya main kabadi. Dia berkata saya duk main kabadi, tak buat kerja apa. Kabadi tu dalam tempoh beberapa tahun. Dalam tempoh 5 tahun ini, saya main kabadi 2 kali saja. Saya mesyuarat esko dalam tempoh setahun 52 kali. Kalau 5 tahun dah 250 kali. Pasal apa tak ambil 250 kali mesyuarat esko tu? Dia ambil kabadi 2 kali. Sebagai pekerjaan saya. Tak betul kan? Mesyuarat esko, macam-macam lah mesyuarat yang kita buat. SPC lah, mesyuarat. Saya mengetuai 22 jawatan kuasa di peringkat negeri. Semua tu berjalan dengan lancar. Kerana ada pertemuan, ada mesyuarat, ada semua proses berjalan dengan baik. Kerja berjalan. Kadang ambil kabadi tu saya pergi pilihan raya, hari cuti saya pergi. Main cinggi belah malam, mana ada orang buka pejabat tengah malam. Menyanyi tu rumah tu buka, malam pula tu. Saya menyanyi baru 4 kali tahun ni. Lagu Hermantino. Lagu Raya. Kenapa kerja 4 kali tu je setahun? Itu dia ahli bahagian dia, Esko Agama Pulau Pinang. Saya bukan Esko Agama. Dia dalam yalah kena value dengan adil lah. Kalau memang kerja dia cari benda buruk, kita bagi dia jadi lalat lah. Lalat ni kira cari taik dengan bangkai aja.